Aku tengok ni. Apa tu? Dekat rumah 17 ada raksasa. Yalah. Raksasa mata 3 ke mata 1 tadi? Nak tak kita pergi selamatkan? Kita kena pergi selamatkan ni. Dalam bahaya ni. Mesti semua orang takut. Tapi kau ada kereta ke? Ada. Saya ada simpan. Kita bawa apa tu, senjata. Jangan lupa. Kau tunggu. Kau ambil kereta kat bawah. Pergi turun bawah. Aku siap-siap. Guys, bahaya ni. Kita kena siap cepat ni. Nanti lambat. Pergi ambil kereta. Okey. Aduh. Macam mana ni Alamak. Okey. Mana kereta? Cepat, pergi rumah 17. Dey. Pergi rumah 17. Cepat. Aku tumpang. Okey, cepat. Ni ke rumah yang apa tu, yang rumah raksasa yang orang kata tu, rumah 17. Jom kita masuk. Assalamualaikum. Kom. Seram. Tuh. Buka. Kenapa ni? Jangan. Oi. No. Tidak. Macam mana ni guys? Alamak. Ejen Ali dah kena makan. Aku terpaksa lah bertukar. Aku kena bertukar ni. Sekejap. Kita bertukar. Ya. Tak guna betul alien tadi. Sekejap. Apa jadi ni? Oi. Buka pintu ni. Woi, buka. Woi. Ambil kau. Apa saya tak boleh tembak ni? Apa saya tak boleh tembak pula ni? Tidak. Lari. Mati kau. Ambil ni. Ambil ni. Tolong. Ambil kau. Mati pun kau. Dah. Aku nak balik. Jom. Tinggallah kat sini. Dah lah bau busuk. Dah. Jom kita balik. Okeylah guys, sampai sini saja video kita kali ni. Sorry lah ya kalau bosan. Sebab yang berlakunya 3 orang saja. Yang kita ada ialah siapa? Nadim dan Nakib dan saya sendiri. Maaflah video ni pendek dan membosankan. Harap kamu like dan subscribe di video ini. Okey, bye-bye. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.